Selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali. Apa khabar murid-murid? Semua dalam keadaan baik kan? Ya. Saya doakan semua orang dalam keadaan sihat sejahtera dan kita akan teruskan dengan sesi yang ketiga. Kosakata aras tinggi. Dalam hari ini kita sudah melalui dua fasa atau dua sesi kosakata sebelum ini. Jadi saya harap murid-murid dapat menggunakan ini dalam penulisan karangan di sekolah. Hari ini kita akan tambahkan ilmu kita kosakata aras tinggi. Kita lihat hari ini 10 lagi kosakata aras tinggi. Di samping itu saya juga akan selitkan beberapa kosakata sampingan. Jadi saya harap murid-murid akan lebih peka dan catatkan perkataan-perkataan tersebut. Kalau tidak tahu, tanyalah kamus. Baiklah. Hari ini kita lihat yang ke-21. Sikap jiran yang mementingkan diri. Anda rasa mana perkataan yang boleh kita naik tarafkan? Ya, perkataan mementingkan diri sendiri. Apakah perkataan yang sesuai? Ya. Saya rasa banyak yang sudah ada dalam pemikiran. Perkataan itu apa? Bermula dengan I. Boleh anda teka apa perkataan tu? Ya. Individualistik. Sikap jiran yang individualistik. Jadi yang ni temanya ialah tema kejiranan. Salah satu punca semangat kejiranan semakin luntur ialah sikap jiran yang mementingkan diri sendiri. Jadi kita kata sikap jiran yang individualistik menyebabkan semangat kejiranan semakin luntur dalam kalangan masyarakat. Baiklah, yang kedua, ke-22. Ibu bapa terlalu menyekat kebebasan anak-anak. Jadi macam mana kita nak buat? Menaik taraf ni, kita lihat perkataan menyekat kebebasan. Perkataan menyekat. Artinya menghalang. Macam mana kita nak, apa perkataan yang sesuai kita gunakan? Ingat perkataan yang sesuai ni tidak semestinya perkataan pinjaman. Banyak perkataan dalam bahasa Melayu yang boleh kita gunakan sebagai kosakata aras tinggi. Contohnya, ibu bapa terlalu mengongkong. Mengongkong. Kata dasarnya ialah kongkong. Kongkong ini aja kongkongan. Artinya kita sekat, kita kawal kebebasan tersebut. Jadi ibu bapa terlalu mengongkong kebebasan anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak memberontak dan melawan ibu bapa. Jadi hal ini akan menyumbangkan kepada gejala sosial. Seterusnya, anak-anak remaja perlu bijak membuat pertimbangan. Jadi kita lihat perkataan pertimbangan. Bagaimana kita nak menaik tarafkannya? Anak-anak remaja perlu bijak membuat justifikasi. Justifikasi. Faham tak, murid-murid? Jadi kita katakan anak-anak perlu bijak membuat justifikasi. Sebutan perkataan ialah justifikasi, bukan justifikasi. Justifikasi masih ada unsur keinggrisan di situ. Justification. Bahasa Melayu, sebutan mengikut suku kata. JUS bunyinya jus. Kita kata justifikasi. Seterusnya, anak-anak mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Perkataan kewajiban.
Ingat ya, ejaannya ialah B, bukannya P. Kewajiban. Anak-anak mempunyai, kita tukarkan, naik tarafkan perkataan ini jadi obligasi. Asalnya perkataan ini daripada perkataan Inggeris. Obligation. Jadi ingat ya, tidak ada kesalahan kita menggunakan perkataan-perkataan seperti ini. Anak-anak mempunyai obligasi yang harus dilaksanakan terhadap ibu bapa. Seterusnya, menjadi tajuk perbincangan dalam kalangan masyarakat. Agak-agak apakah perkataan yang boleh kita naik tarafkan dalam frasa ini? Kita ambil perkataan tajuk. Apa perkataan yang sinonim dengan tajuk yang kita boleh naik tarafkan tu? Kita kata tajuk ini ialah maudhu. Maudhu syarahan saya pada pagi ini berbunyi. Letakkanlah apa tajuk dia. Jadi menjadi maudhu perbincangan dalam kalangan masyarakat. Golongan muda menolak amalan nilai murni. Ayat ini saya jumpa dalam majalah Dewan Masyarakat. Jadi saya ingin berkongsikan bersama anda. Jadi menolak amalan nilai murni. Ini memang aras tinggi. Golongan muda, kita kata mengamalkan. Mengamalkan sikap, perkataannya nihilisme. Memang satu perkataan ini agak ganjil bagi semua orang. Tak pernah dengar. Tetapi perkataan ini saya jumpa dalam Dewan Masyarakat. Dalam sesi yang lepas saya ada sebutkan Dewan Masyarakat ini satu majalah ilmiah yang harus, yang wajib dibaca oleh pelajar-pelajar atau murid-murid tingkatan 4 dan 5. Rajin-rajinlah kunjungi pusat sumber sekolah dan carilah majalah ini. Jadi secara tidak langsung, ayat anda, bahasa anda memang akan naik taraf dengan sendiri. Sebelum ini pun kita sudah lihat, amalan membaca dapat meluaskan horizon pemikiran seseorang. Inilah dia. Jadi saya jumpa perkataan nihilisme dan saya ingin kongsikan bersama murid-murid. Jadi maksudnya menolak nilai-nilai murni dalam kehidupan. Ibu bapa ambil berat perubahan dari diri anak-anak. Sepatutnya perubahan bukan dari, dia sepatutnya dalam diri anak-anak. Jadi kita lihat perkataan ambil berat. Ibu bapa harus, perkataan ini banyak kita dengar hari ini. Cakna. Ibu bapa cakna akan perubahan dalam diri anak-anak. Anak-anak remaja ni memang mengalami banyak perubahan dari dalam diri. Jadi ibu bapa perlu cakna akan hal itu dan bertindak mengikut kesesuaian anak. Seterusnya, kita lihat. Kerajaan boleh mengadakan roadshow. Roadshow ni satu perkataan pinjaman, kita kena letakkan tanda petik di sini. Sebab perkataan ini ialah perkataan pinjaman, roadshow. Jadi, apakah padanan atau kosakata aras tinggi untuk roadshow? Tahukah? Kalau tak tahu, kita tambah satu lagi kosakata aras tinggi hari ini. Pernahkah anda jumpa perkataan ini? Jerayawara. Ya, jerayawara.
kerajaan boleh mengadakan jerayawara untuk menerangkan berkaitan dengan tema. Untuk menerangkan keburukan merokok. Menerangkan keburukan penyalahgunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Kementerian Pendidikan Malaysia mengadakan jerayawara dari sekolah ke sekolah tentang isu buli. Tentang cara-cara mengelakkan diri daripada dibuli. Seterusnya, masyarakat ambil berat akan masalah sosial. Jadi kita lihat masyarakat ambil berat. Kita lihat masyarakat ambil berat. Tadi ambil berat kita dah kata cakna. Jadi kita lihat masyarakat menjadi mata dan telinga. Masyarakat menjadi mata dan telinga dalam menangani gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Okey, jadi masyarakat menjadi elemen penting untuk membuat laporan. Pihak berkuasa tidaklah sentiasa 24 jam berada di semua tempat. Jadi masyarakat ini harus peka akan masalah-masalah yang berlaku dan melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi mereka menjadi mata dan telinga. Satu lagi ialah aktiviti co-curriculum menggalakkan semangat berpasukan. Bukan co-curriculum saja, aktiviti gotong royong. Sebab semangat berpasukan ini ialah semangat kerjasama antara satu sama lain. Jadi macam mana kita nak gunakan ni? Hari ini satu lagi perkataan aras tinggi saya nak perkenalkan kepada anda. Anda memang jarang mendengar perkataan ini. Tetapi perkataan ini memang sudah ada dalam kamus dan penggunaannya banyak saya jumpa dalam majalah-majalah ilmiah seperti majalah Dewan Siswa dan Dewan Masyarakat. Semangat berpasukan. Kita ada satu perkataan. Catatkan ya. Perkataan ini memang jarang anda dengar. Esprit de corps. Inilah ejaan dia. Anda boleh cari perkataan ini dalam kamus Dewan. Tak ada masalah. Esprit de corps. Perkataan ini adalah pinjaman daripada bahasa Latin. Okay? Aktiviti co-curriculum menggalakkan esprit de corps dalam kalangan masyarakat. Maksudnya semangat berpasukan, semangat kekitaan. Atau lebih mudah kita kata menggalakkan teamwork. Esprit de corps. Jadi ini perkataan ini memang sudah ada dalam kamus, jadi memang diterima dalam bahasa Melayu. Jadi kita tak perlu letakkan tanda petik. Saya harap murid-murid dapat menguasai 10 lagi kosakata aras tinggi untuk minggu ini. Semoga kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang untuk kosakata aras tinggi yang lain. Saya berharap murid-murid akan terus menggunakan perkataan-perkataan ini dalam penulisan karangan aras tinggi anda. Semoga kita berjumpa dalam sesi yang akan datang bersama kosakata aras tinggi yang lain. Sekian, terima kasih.